Aku ingat biasa je. Silau sikit waktu drive. Mata kabur bila baca Quran. Sampai satu hari aku tengok muka anak pun tak jelas. Dulu aku fikir, ni mesti sebab letih. Umur pun makin naik. Tapi bila makin hari makin tak nampak, baru aku risau. Pergi klinik, doktor cakap, saraf mata aku dah mula rosak. Sebab gula tinggi sangat. Aku diam je masa doktor cakap, tapi dalam hati aku fikir, kalau aku buta, aku nak harap siapa? Alhamdulillah, isteri aku tak putus asa. Dia cari jalan, cari ikhtiar. Dapat satu cara semula jadi. Bahan sunnah, bahan natural. Tak ganggu ubat, tapi bantu stabilkan bacaan, kuatkan balik saraf mata. Baru 2-3 minggu cuba, aku dah mula rasa perubahan. Silau makin kurang. Tidur pun makin nyenyak. Dan yang paling lega, mata aku dah mula nampak terang balik. Kalau kau pun rasa sama, jangan tunggu makin teruk baru nak berubah. Tekan je link kat bawah ni. Boleh baca elok-elok info. Tak paksa beli pun. Kita ni lelaki. Tapi jangan ego sampai jadi buta. Anak, isteri, semua perlukan kita.